bagi kami menjalani ibadah bulan Ramadan dan amal selepasnya dan berkatikan bulan Ramadan ini. Diskon dia sama. Diskon dia surat ni. Dia tahu dah sekilo dapat RM8. Dalam tu ada 10 ekor. Jadi 10 ekor lah. Itu bukan bahagia. Macam mana dapat pusing dapat RM8? Seorang yang faham yang pendek, seorang yang faham. Ayat dulu. Ada yang kat sana boleh. Nak duduk ambil kau. Wawani anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya anusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad. Makan ni. Jangan. Soalah. Kita ni cuma kerja je. Ya. Dia tak boleh perintah kan. Salah satu budak ni gelap kita. Tak makan eh? Ya. Ya, Ram Raya dan Kalau jumpa dah boleh. anta misbahu suduri ya habisi ya Muhammad aina qatu ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'awati rabbi irhamna jami'an. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulianya utusan dan juga ke atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Amin. Wahai Tuhan bertawir seluruh keadaan Tuhan. Oh, dia belum buka roti galik ke macam sup lah. Makan semua. Ada makan eh? Makan, makan. Makan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ahmadul Hadi Muhammad sahibul badril munir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkesan kepada sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat kita. Amin. Lagi jam lagi lama. Dalam pintu. Ha?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta syamsu anta badru anta nur fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah. Dengan limpah dan kemurahan-Mu, kekalkanlah keadaan kami pada sebaik-baik keadaan, dan berkatilah kami dan seluruh umat Islam dengan keberkatan bulan Syawal. Ya Allah, wahai Tuhan sebaik-baik tempat permohonan, berkenanlah permintaan kami dan kembalikan lagi peluang kepada kami bulan ini tahun demi tahun dan tahun-tahun seterusnya. Dan berkatilah tuan rumah ini. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatu ya waj'al sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama jemput-jemput memang dah habis dah. Yang kononnya Abang Epi esok nak sanak rumah Abang Epi lah. Ke laut sampai pukul 10 baru tidur. Itu bukan betul. Ni. Esok pukul 8 ni. Lepas tu dah Orang yang berkobar-kobar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimun siri wa afa mustajibu da'awati wafi'i. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jangan lupa kan. Kenyang. Tak ada habis. Jauh. Sampai cakap. Anta isiru wa wali, anta misbahu suduri, sanabi ya Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tuhan yang maha pemurah dan maha tinggi kedudukannya. Dengan limpah dan kemurahan-Mu, kekalkanlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan, dan berkatilah kami dan seluruh umat Islam dengan keberkatan bulan Syawal. Ya Allah, wahai Tuhan sebaik-baik tempat permohonan, berkenankanlah permintaan kami dan kembalikan lagi peluang kepada kami bulan ini, tahun demi tahun dan tahun-tahun seterusnya. Dan berkatilah tuan rumah ini
umat Islam yang Yamin. Wow. Okey, selamat raya. Itu bukan ambil, itu merampas. Selamat raya. Wah, lagi. Ten aku. Selamat raya, Mak Azim Batin. Sama. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia utusan